Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Kita nak meneruskan kita punya operasi comeback belakang rumah tergendala sebab Gaban ada masalah sikit. Kita terpaksa bawa kereta Vitara Gaban ni pergi kedai cermin untuk membuat claim kepada orang yang memecahkan. Kau boleh tengok kat sini kita punya cermin belakang ni dah rompong guys. Gaban parking kereta Gaban ni dekat kedai bapak Gaban. Sebab kat rumah ni tak ada parking dah. Jadi kita ambil kesempatan parking kat sana. Tak tahu pasukan orang asli mesin rumput terkena Gaban punya kereta, pecah. Tapi alhamdulillah kita dapat calling dia punya token apa semua. Dia minta kita bawa pergi dekat RJS Glass macam itulah, dekat Bukit Sentosa ke Bukit Beruntung ke. Dia suruh bawa sana, repair nanti dia bayar apa semualah. Jadi kita punya projek untuk comeback belakang rumah terkendala dulu. Kita settlekan masalah Vitara Gaban ni dulu. Sebab apa? Nanti hujan, masalah apa semua, air masuk kan. Kita nak pergi mana-mana kan nanti. Cermin tak ada. Gila, cermin tak ada. Tapi masa jom jumpa dekat RJS Auto Glass macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go guys. Okay guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai kedai yang kita nak repair cermin Vitara ni. So Vitara ni kereta lama tapi Gaban sayang dia. Gaban suka kereta ni daripada zaman-zaman muda dulu. Gaban rasa nak memilikinya tapi tak mampu masa tu. So alhamdulillah sekarang ni dia dah memilikinya walaupun dia dah berumur, tapi kita masih jaga dan sayang. Bos, biasa kalau itu orang kalau pecah mana-mana dia mari sini lah. Ya ke? Tapi dia semua bayar dia bayar semua lah. Semua dia bayar. So kedai ni kira macam satu kedai yang selalulah kontraktor mesin rumput tu repair kan. Kadang yalah mesin rumput risiko dia kan kena kereta orang. Jadi toke dia pilih kedai ni lah untuk merepair sekiranya pekerja dia pecahkan cermin orang tepi jalan. Hari ni terkena kereta Gaban pula. Tapi tak apa. Yang penting dia bayar. Berapa lama siap? Agak-agak? Dalam setengah jam lebih. Setengah jam lebih lah? Oh, kejap je lah. Cermin sudah ada? Dah sampai. Okey. Biasa kalau kita tak, kalau bayar sendiri berapa harga? Lebih kurang? Dalam 3,5. 3,5? Oh. Kalau kita bayar sendiri, cermin Vitara ni belakang harga dia 300,500 saja nak tahu kan. Kod-kod lah nanti terpecah sendiri kita yang buat. Kalau cermin depan apa semua sini boleh dapat lah? Boleh. Boleh Manalah tahu kan. Mana tahu sendiri buat nanti. Kalau claim insurans apa semua sini boleh? Boleh. Kalau macam N-box boleh lah? Honda N-box. Dia mahal loh dia cermin. Saya punya sudah crack lah. Tapi ada insurans, ada insurans kat apa? Dia macam itulah sikit. Ada yang benda boleh tampal, ada yang tak boleh tampal. Kalau boleh tampal, tu tampal. Oh tampal boleh sini. Tanya ada kan N-box. Boleh tak kat sini? Sebab kita itu hari claim sampai ke Kelang guys. Tapi kawan yang suggest bawa ke sana kan. Hari ni kita bawa Vitara ke sini. Okey, lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Lagi siap. Kita nak pergi makan. Nanti masuk waktu asar kita pergi sembahyang dekat masjid As-Salam Bukit Sentosa. Tengok keadaan. Hari ni tak ada buat apa. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita sambung lagi projek belakang rumah. Kita kasih jadi guys. Isi rumput, bersihkan balik, nak pasang lampu solar, nak mancing ikan malam-malam. Perancangan memang seronok, memang suka merancang, tapi tak tahu bila nak buat. Mudah-mudahan jadilah. Ni kita punya cermin. Ready stock ke atau tadi tak? Saya ni order. Order lah? Oh cepat sampai? Cepat? Hari pukul lebih dah order dah. Dia sampai pun sebelum 10 minit baru tadi je. Oh, alhamdulillah. So cermin baru kita dapat pasang. Kenapa dia tak pecahkan semua? Kenapa dia tak pecahkan semua? Cermin baru guys. Melampau Gaban ni. Kenapa tak pecahkan semua? Kau hajar. Tak ada gurau PC ni dah tak boleh pakai balik lah. Tak boleh pasang? Petang ni tak boleh pakai. Oh tak boleh. Pasal tengok dia sudah makan dalam. Dia bukan, dia melekat sekali dengan Kaca tu. kaca tu. Jadi kalau tak ada tu macam mana? Kena modify pakai molding. Oh pula ada masalah sikit. Tak boleh pasang. Radar ni kata kena modified.
Modify lah. Yang penting air tak masuk. So kalau kena pecahkan sendiri, kalau pecah sendiri harga dia 300.5. Country Gold kan? Sekejap. Country Gold lah pasal bom. Tapi saya letak pada apa boleh nampak. Oh. So kena modify. Ini spesialis punya kerja. Ada tengah apa berbarak sikit. Ha. Mana nak modify aku semua kena. Yalah. Confident. Kalau terlepas pakai chair macam ni aku. Dia akan jadi macam ni. Oh. Skru tu kita masuk balik ya. Okey lah, tak apa. Yang penting air tak masuk okey lah kan. Boleh lah. Sebab yang benda tadi tu pun dia cuma cover je tepi. Boleh. So kita kena modify sebab tiang tu tak boleh pakai cakap. Tiang original tak boleh pakai. Macam ni lah. Ni original dia lah. Tak boleh masuk original. Tapi tak apa. Kereta ni kereta lanyak masuk hutan. Modify tu memang kerja dia. Okey, kita ni proses pemasangan cermin baru. Okey. Nampaklah kalau tengok pemasangan cermin Vitara kan. Macam ni lah dia. Pasang balik ankle dia tu. Boleh buka tutup kan. Tinted tak dapat sekali lah? Tinted. Tak bagi tahu. Ya ke? Sebab saya punya tu saya sudah tinted. Tinted abang kena bincang dengan dia. Dan saya belakang saya sudah tinted keliling itu hari. Ni belakang berapa? 70% ya? 50 ah? Mana bang? Saya buat ni. 50 lah. 50. So macam mana dia punya macam mana cermin dia melekat Pelik Kapan pelik macam mana cermin tu melekat kat sini. Di sini kan. Kita tengok. Belakang dia pun tak lekat lah. Keliling dia tak lekat. Dia skru kat mana? Tak boleh bang. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Apa pasal? Kena pakai balik yang lama tu. Oh, Tak jadi modify. Pasal apa? Yang ni, kekuatan dia. yang tu dia tahan sekali dengan dia punya cermin. Kalau biar macam tu je, tengok dia kosong. Itu saya pelik macam mana dia melekat. Oh, kena buat juga. Kena buat juga. Tu saya macam pelik juga macam mana dia melekat dia punya ni. Kekuatan dia kat situ. Masalahnya nak bersih benda tu bukan senang. Sultan mana tahu? Kena pau tukar lebih sikit lah. Cakap kena kerja lebih sikit lah. Oi, Kerja lebih sikit, cas lebih lah. Jangan cas kat saya je sudah. Kita parking elok-elok dia kasi pecah. Sebab itu skru 2 tu functional kan? Ya betul. Dia tahan. Ya dia punya Tahan dia cermin. kat situ lah punya kekuatan dia kan. Tak keluar dia kosong. Masalahnya benda tu dia melekat dengan cermin. Betul. So macam mana pun kena guna juga tiang yang lama tu lah. Itulah kekuatan ataupun pegangan dia dekat bodi kereta. Banyak-banyak kereta aku juga kena. Buat dah settle lah. So tak jadi modified, kita kena pakai juga yang tu. Tiang ni penting sebab tiang ni pegangan dia dekat skru 2 batang tu je. Kena pakai juga. Okey, proses pembersihan kaca lama sebab kita nak guna balik tiang tu. Kalau tak boleh lekat cermin dia. Oh guys, kat sini ada kalimah Allah Muhammad dan Bismillahirrahmanirrahim guys. Kita taruh dekat bawah macam tak sesuai pula kan. Macam tak elok pula. Allah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim kat sini bawah kat lantai guys. Memang tak sepatutnya kat situ. So rasanya scraper ni sesuai kot. Jom kita minta kebenaran dia untuk kikis. Bang, stiker tu saya kopek boleh ah? Ni stiker ni. Saya nak kopek buang. Kopek buang. Sebab kalau untuk agama kita macam tak elok dia taruh bawah. Saya kopek lagi bagus lah. Lagi banyak bos.
Tak apa, yang itu kita nampak, bawah tak nampak. Alright. Yalah, dah jualan di sini. So, dia kata bawah lagi banyak tapi kita bawah tu tak nampak kan. Okay guys, Alhamdulillah settle. Okay, tiang dia kita dah selesai mencuci. Kita nak pasang balik. Paksa guna juga tiang dulu. Kalau tak cermin tak boleh lekat. Okay, ini kalilah proses pemasangan cermin. Belakang ni 2 skru je cermin ni. Campur belakang ni 1, 3 skru je. Lepas tu settle, boleh balik. Sekarang baru tak gerak. Dah ulang vacuum boleh. Okay guys, siap. Sekejap dia vacuum. Saya nak vacuum sikit. Sisa-sisa kaca yang pecah tu. Lepas tu kita dah boleh balik. Okay bos, lepas tu suruh balik lah. Lepas tu boleh balik lah. Lepas dah vacuum boleh balik dah. Okay, thank you lah. Okay, Alhamdulillah selesai penukaran cermin Suzuki Vitara 4x4 Gaban. Old school guys. Okay, sekarang ni dah masuk waktu asar. Kita nak pergi sembahyang kat masjid dulu, baru kita balik. Okay. Rasanya sampai sini saja perkongsian Gaban tentang penukaran cermin Suzuki Vitara ni. Kita tamatkan dulu. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom balik. Bos. Halo, okey lah, okey lah. Ha. Mau cepat lah. Okay, Mun Andri ha. Thank you ha. Okay. Dia punya vacuum macam kat car wash lama-lama. Aku nak semayang. Jom balik.